Kelebihan seseorang Muslim bercucuk tanam. Pahala ni untuk orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Tuan tahu apa dia? Tidak ada seseorang Muslim yang tanam satu pokok. Pokok apa sahaja yang bermanfaat, sama ada daripada airnya, atau buahnya, atau daunnya, atau dahannya, atau batangnya, atau teduhannya, lalu burung atau manusia atau binatang ternakan makan daripada tanaman tersebut, melainkan itu adalah sedekah kepada orang itu. Ditanam satu pokok, tuan-tuan, pokok itu tiap-tiap hari 20-30 orang berteduh di bawah pokok itu. Selama manusia berteduh di bawah pokok itu, orang yang tanam tu dia dapat masuk pahala. Masya Allah. Dia tanam 2 buah pokok sebagai contoh, pokok rambutan ke, manggis ke, jutaan semut dia ambil manfaat daripada manisan buah tu. Dia semut makan tak habis, tuan-tuan. Dia duk ambil manisan. Jutaan semut dia ambil manfaat. Kan manggis kan banyak semut hitam duduk dalam kelopak atas tu. Dia duduk berteduh. Nabi kata dikira oleh Allah dia sedang bersedekah. Walaupun binatang, Ustaz, ya walaupun binatang yang ambil manfaat daripada tu. Tak pernah dengar, Ustaz. Ni nak suruh dengar lah ni.